subuh. Sekarang masih waktu subuh lagi ni, tak keluar subuh. Contoh sembahyang sekarang, qabliyah subuh kalau tak sempat tadi, dikira sebagai tunai. Dalam waktu zuhur, dikira sebagai. Dalam waktu asar, qabliyah asar, dikira sebagai tunai. Dalam waktu maghrib, qabliyah maghrib, sembahyang lepas maghrib, dikira tunai. Dalam waktu isyak, sembahyang qabliyah isyak, lepas daripada isyak, lepas daripada fardu isyak tu, dikira tunai. Hak kira qadha lagu mana? Hak kira qadha waktu dia dah habis. Contoh tentang sembahyang sunat subuh ataupun qabliyah subuh ni pukul 8 sekarang. Waktu subuh dah habis. Itu kira qadha. Boleh tuan-tuan semua? Faham masalah ni. Boleh buat ke macam ni? Ada dalil ke? Kalau orang tanya, ada dalil ke? Sekarang kan orang nak dalil. Ada dalil Nabi SAW pernah buat, tuan-tuan semua. Bahkan Nabi SAW buat tu qadha. Bukan tunai, qadha. Contohnya, dalam satu riwayat, Nabi SAW sembahyang fardu zuhur. Lepas sembahyang fardu zuhur, ini ba'diyah zuhur. Yang qabliyah zuhur ni, saya kena cek balik. Cek hadis. Tak sempat buka kitab. Tapi ba'diyah zuhur tu adalah Nabi sembahyang tuan-tuan semua. Lepas pada sembahyang zuhur, terus orang datang soal Nabi SAW. Habis soal tu tuan-tuan semua masuk asar. Panjang soalan sampai masuk asar. Nabi pun sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat. Orang bertanya, sembahyang apa lepas asar 2 rakaat? Nabi kata, hak lepas zuhur tadi, ba'diyah zuhur tu, sunat 2 rakaat lepas zuhur tu, tak sempat sembahyang. Sembahyang dalam waktu asar. Itu nama dia qadha. Qadha sunat. Sebab apa? Sebab lepas waktu. Tapi kalau dalam waktu, walaupun sembahyang selepas tu, dikira sebagai tunai. Jadi tuan-tuan semua, boleh praktik, tak ada masalah. Jadi kalau tuan-tuan bagi subuh, tu imam dah sembahyang subuh. Tuan-tuan sembahyanglah fardu subuh. Lepas pada tu, tuan-tuan pergilah penjuru mana-mana belakang, sembahyanglah 2 rakaat qabliyah subuh. Dan dia dikira sebagai tunai. Dan tuan-tuan yang melihat, jangan ingkar. Jangan cegah. Jangan marah. Lepas subuh mana ada sunat? Memang tak ada sunat lepas subuh. Yang dia sembahyang tu qabliyah subuh. Boleh? Jadi tuan-tuan jangan cepat marah. Tengok orang sembahyang lepas subuh, melenting pula dia. Ada pula jahil kata dia. Lepas subuh pun sembahyang sunat. Okey, boleh? Jangan marah. Ada jelas dalam kitab. Cuma kalau kita berada di tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Macam Masjid Sabirin, tak apalah, saya dah ajar ni. Lepas ni tuan-tuan buat pun okey, pasal ramai dengar dah. Kalau tuan-tuan pergi ke tempat orang yang tak biasa kuliah apa semuanya, tak digalakkan sangatlah buat. Sebab dia boleh mendatangkan fitnah. Nanti orang akan kata macam-macam kat tuan-tuan semua. Bila macam tu, kita kena jaga diri kita daripada difitnah orang. Boleh tuan-tuan semua? Eloknya kita balik buat kat rumah lah. Seeloknya. Kan? Lepas sembahyang subuh, balik rumah, sembahyang. Dan kalau dalam waktu, masih dikira sebagai tunai. Kalau luar waktu subuh dah, dikira sebagai qadha. Qadha pun sunat buat. Nabi kan qadha tadi, ba'diyah zuhur tu. Dalam waktu, tak kira qadha, kira tunai. Okey, itu dia punya cerita. Jadi dia kata, dan ia dikira sebagai tunai. Kira sebagai tunai. Tetapi tidak boleh menunaikan solat ba'diyah
sebelum solat fardu. Kerana masuk waktunya waktu ba'diyah dengan solat fardu. Tapi untuk solat ba'diyah tak boleh buat sebelum daripada sembahyang fardu. Sebab apa? Sebab masuk waktu ba'diyah dengan kita sembahyang fardu. Jadi tuan-tuan semua, sembahyang qabliyah masuk dengan masuk waktu. Contoh tuan-tuan semua, waktu untuk sembahyang subuh 5.49. Bila masuk 5.49, masuklah waktu qabliyah subuh ataupun sunat subuh tadilah. Saya sebut juga qabliyah, takut tuan-tuan tak nampak. Sunat subuh tu masuklah waktu 5.49. Okey, itu qabliyah subuh. Zuhur 1.13. Maka masuklah waktu qabliyah zuhur 1.13. Ba'diyah zuhur bila masuk? Bila kita sembahyang zuhur. Selesai sembahyang zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka masuklah ba'diyah zuhur bagi diri kita. Maka kesimpulannya, qabliyah masuk sama. Tuan-tuan dengan saya, waktu qabliyah masuk sama. Betul tak? 1.13 masuklah qabliyah zuhur. Tuan-tuan pun sama masuk qabliyah zuhur. Tuan-tuan 1.13, saya pun 1.13. Tapi ba'diyah zuhur tak sama masuk. Saya semayang pukul 1.20. Habis 1.25. 1.25 masuklah waktu ba'diyah zuhur untuk saya. Tuan-tuan semayang pukul 3. Habis pukul 3.05 minit. 3.05 minit baru masuk waktu ba'diyah zuhur untuk tuan-tuan. Maka ba'diyah zuhur tak sama waktu masuk. Boleh? Ba'diyah. Ya, ba'diyah selepas. Ba'diyah mana? Selepas zuhur. Ba'diyah selepas zuhur. Jadi waktu ba'diyah tak sama masuk antara individu. Bahkan ada orang tak masuk-masuk waktu ba'diyah dia. Macam mana tuan-tuan? Tak masuk-masuk waktu ba'diyah. Dia tak semayang zuhur. Dia tak semayang zuhur. Tak masuk waktu ba'diyah dia. Dia semayang zuhur bila? Dia semayang zuhur dalam asar sekarang. Qadha. Tak ada ba'diyah dia. Waktu ba'diyah tak masuk. Tak masuk kat diri dia. Jadi tuan-tuan semua, waktu ba'diyah tak sama antara individu seseorang itu. Sebab bergantung kepada bila dia semayang waktu itu. Ba'diyah apa lagi? Ba'diyah maghrib pun sama. Saya dah boleh semayang ba'diyah maghrib sebab saya dah semayang maghrib. Tuan-tuan belum lagi semayang maghrib, tak boleh semayang ba'diyah maghrib. Qabliyah boleh. Ba'diyah tak boleh. Boleh? InsyaAllah. Faham tak? Okey, mudah tu. Kemudian yang seterusnya. Yakhrujun naw'ani jam'an binqidha. Minta maaf tuan-tuan semua, saya minum siapa yang puasa ni. Saya tak puasa lagi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا. Kata dia lagi, kedua-dua jenis solat rawatib, solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah ini habis waktunya apabila habis waktu solat fardu itu. Jadi kedua-dua waktu ba'diyah dan qabliyah tamat waktu dia apabila tamat waktu sembahyang itu. Sebab itulah kalau kita sembahyang
Kalau kita semayang qabliyah zuhur, selepas daripada kita semayang zuhur, pun masih dikira tunai. Sebab dalam waktu. Kerana kata dia, kedua-dua waktu rawatib qabliyah dan ba'diyah itu, tamat waktu dia, habis waktu dia, dengan habis waktu solat fardu tu. Baik, kita ambil contoh zuhur. Zuhur dia tulis itu 1.13, masuk waktu zuhur. Maka masuk waktu qabliyah zuhur. Ba'diyah masuk tak? Tak masuk lagi sebab kita tak semayang lagi zuhur. Jadi kita pun tak semayang qabliyah. Tak semayang qabliyah. Kita pun semayang zuhur dulu. Kan? Semayang zuhur dulu. Ni jenis semayang kat rumah ni. Kat rumah kita semayang fardu dulu. Allahu Akbar, semayang fardu dulu. Lepas habis semayang fardu, kita pun rasa nak semayang sunat. Lambat lagi nak pergi ni, kenduri ni. Tunggu orang rumah siap, tak siap-siap lagi. Kan? Orang rumah lambat punya dia. Kita pun semayang lah. Ba'diyah zuhur dulu. Allahu Akbar. Ba'diyah mana? Semayang sunat lepas zuhur. Duk tengok masa dia lagi. Siap dah kau Tanya orang rumah. Siap kau Dia kata lambat lagi Baru sapu bedak kat muka baru. Lecu tak akal lagi. Pula. Kita kata daripada tunggu. Baik semayang qabliyah zuhur tadi. Kita pun semayang qabliyah zuhur. Tak kisah qabliyah dulu ke baru ba'diyah. Ba'diyah dulu ke baru qabliyah. Sebab apa? Sebab masih dalam waktu dia. Masih dalam waktu. Bila habis dua-dua waktu ni, dia kata wa yakhrujun naw'ani. Dan kedua-dua waktu ini, rawatib qabliyah dan ba'diyah, habis waktunya apabila habis waktu solat fardu tu. Maksudnya 4.37 asar. 4.37 itulah baru habis waktu ba'diyah zuhur dan habis waktu qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, habis waktu 4.37. Jadi kalau kita semayang sebelum daripada zuhur, qabliyah zuhur, itulah yang afdal, sah dan afdal. Kalau kita semayang lepas daripada semayang fardu zuhur, lepas semayang fardu zuhur, baru semayang qabliyah zuhur, sah, tak ada masalah. Sah juga kerana masih dalam waktu. Ba'diyah zuhur, memang kena semayang lepas pada semayang fardu zuhur. Itu memang dah. Baik, sampai bila kita boleh semayang dua waktu ini yang dipanggil tunai? Adakah mesti kita semayang terus ke? Tak. Balik ke rumah lepas semayang zuhur ataupun lepas semayang isyak, kita balik ke rumah. Kita baru semayang ba'diyah isyak. Allahu Akbar. Tak ada masalah, masih dalam waktu. Dan semayang sunat ni afdal buat di rumah. Patutnya afdal di rumah lah. Tetap lepas isyak tu balik ke rumah. Semayang sunat isyak di rumah. Itu afdal. Kerana Nabi kata, Sallu fi buyutikum illal maktubah. Hei manusia, semayanglah di rumah, melainkan semayang fardu ya. Semayang fardu, semayang di masjid. Semayang jemaah. Yang lain semayang di rumah. Itu afdal. Tapi, ada tapi lah. Kalau balik ke rumah, kira tak ada dah lah. Tengok gusti, tengok bola, tak semayang sunat dah. Baik semayang di masjid lah. Daripada tak semayang langsung. Itu isu afdal tak afdal je. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang balik lepas isyak, tuan-tuan kata, sunat pun tak semayang. Takut dia ambil yang afdal, semayang di rumah. Jadi kalau ba'diyah isyak tu kan, kalau ba'diyah maghrib mungkin ada kuliah, semayanglah di masjid. Kan ba'diyah isyak tak ada apa dah. Afdalnya semayang di rumah. Tapi kita kenal diri kita. Aku ni kalau balik ke rumah memang tak ada dah. Memang tak ada dah. Tuan-tuan lah lebih mengenali diri tuan-tuan. Bila kalau macam tu, baik semayang di masjid. Walaupun Nabi kata, Sallu fi buyutikum. Semayanglah kamu di rumah kamu, illal maktubah. Melainkan semayang fardu saja. Semayang fardu, semayang di masjid. Secara asasnya gitulah. Kenapa Nabi suruh semayang di rumah? Sebab rumah kita ni, kalau kita semayang sunat, dia turun berkat.
La taj'alu buyutakumul maqabir. Kata Nabi sebelum hadis tadi, Nabi kata dulu, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu tanah perkuburan. Apa maksud tanah perkuburan? Berantu tuan-tuan semua. Betul tak? Malam tuan-tuan berani pergi kubur? Sekarang berani tak? Masa kecil-kecil tu, takut hantu. Tapi sekarang orang tua mana takut? Bukan kata kubur, van jenazah pun takut. Di surau saya dulu ada van jenazah. Dalam tu ada keranda. Satu kali nak pergi basuh van jenazah. Bawa keluarlah keranda tak kat tangga gitulah. Laluan muslimat. Muslimat mengamuk-mengamuk. Ustaz ni dia kata letak kat tepi tangga. Orang nak pergi semayang pun takut. Kata dia. Keranda pun takut. Belum kubur lagi. Jadi tuan-tuan semua. Jadi Nabi kata jangan jadikan rumah-rumah kamu itu seperti tanah perkuburan. Semayang di rumah. Semayang sunat di rumah. Banyakkan semayang sunat di rumah. Jadi faham tuan-tuan semua? Dua waktu tadi, tamat dia dengan tamat waktu semayang. Jadi, kalau kita semayang, qabliyah, walaupun selepas semayang fardu tu, masih dikira tunai. Sebab belum tamat waktu. Tapi kalau kita semayang macam Nabi buat tadi, semayang ba'diyah zuhur dalam waktu asar. Selepas semayang fardu asar. Dalam waktu asar, itu dikira qadha. Qadha apa? Qadha ba'diyah zuhur. Jadi Nabi tuan-tuan semua, qadha ba'diyah zuhur. Mana qadha semayang sunat. Jadi ulama kata ba'diyah zuhur ni sunat muakkad. Nabi tinggal pun Nabi qadha. Ada benda yang Nabi tinggal, Nabi tak qadha. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada 10 semayang sunat rawatib 10 rakaat. Ini nama dia sunat muakkad. Maksudnya Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tertinggal, Nabi akan qadha. Apa 10 tu? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat lepas zuhur. Tadi Nabi tinggal pun Nabi qadha. 2 rakaat lepas maghrib. 2 rakaat lepas isyak. 10 rakaat. Ini Nabi tak pernah tinggal. Oleh kerana Nabi tak pernah tinggal, nama dia sunat muakkadah. Ataupun orang Melayu panggil sunat muakkad. Sunnatun muakkadatun. Muakkadatun makna amat-amat dituntut. Adapun semayang selain daripada ini, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 4 rakaat sebelum asar. Ini dikira sunat ghairu muakkadah. Sunat yang tidak muakkadah. Sama macam korban. Korban apa hukum dia? Sunat muakkad. Sunat muakkadah. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah tinggal. Nabi buat tiap-tiap tahun. Nabi tak pernah tinggal. Ada satu kali Nabi korban dengan 2 ekor kibash. Pada tahun Haji Wada', Nabi korban 100 ekor unta. Banyak tu 100 ekor unta. Kalau 5,000 seekor, 500,000. Banyak. Ini Nabi buat. Jadi sebab tu, makruh orang yang mampu tak buat korban. Mazhab Hanafi, siapa mampu tak buat korban, haram. Mazhab Syafi'i, siapa mampu tak buat korban, makruh. Sebab Nabi SAW buat. Baik, jadi silap orang kita ni, kadang-kadang, ni saya sentuh sikit bab korban ya. Masa ada lagi nak korban, boleh pergi cari kambing lagi. Silap orang kita. Dia mampu, tapi dia tak buat korban. Dia buat macam mana? Dia bagi ke orang duit untuk buat korban. Itu makruh. Kalau tuan-tuan nak bagi ke orang duit buat korban, walaupun tuan-tuan dah buat banyak dah korban,
Tak payahlah tahun ni kata dia dah buat banyak dah. 16 ekor dah dulu buat. Berehatlah tahun ni. Makruh lah. Makruh. Mazhab Hanafi haram. Kalau tuan-tuan nak bagi duit ke orang untuk buat korban bantu, boleh. Tapi tuan-tuan jangan tinggal buat korban walaupun satu bahagian atas nama tuan-tuan. Siapa yang mampu buat korban, dia tak berkorban, kata Nabi, fala yaqribanna masjidana. Jangan dia dekati masjid kami. Atas hadis tu tadi, mazhab Hanafi haram. Kalau Nabi kata jangan dekat masjid, berat. Haram tak korban. Mazhab Syafi'i kata makruh. Macam orang makan bawang, Nabi kata jangan dekati masjid kami. Samalah. Makan bawang masuk masjid, makruh. Tak korban, mampu, makruh masuk masjid. Jadi hukum dia makruh lah. Gitu. Boleh. Jadi silap lah. Orang Kelantan, saya orang Kelantan kan. Orang Kelantan, dia biasa gini. Dia biasa, dia korban 7 bahagian. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, 7. 7 tahun, cukup seekor lembu lah, dia kata. 7 bahagian seekor lembu lah. Dia kata boleh dah buat naik atas titian sirat. Kan nak berjalan atas titian sirat tu. Naik lembu. Melintasi tu. Jadi dia pun berhentilah korban. Jadi tahun ke-8 tu, dia ada duit. Dia pun bagi lah siapa-siapa anak dia ke. Kan? Itu hukum dia makruh. Nabi tak buat lagu tu. Tak ada orang miskin ke di Madinah? Ada. Kan? Tapi Nabi buat korban atas nama Nabi. 100 ekor di Mekah. Masa buat haji di Mekah lah. 100 ekor. Tak ada orang miskin kan? Tak. Nabi buat atas nama Nabi. Gitu. Ibadat tu ibadat harta. Bila ibadat harta dituntut kepada orang yang mampu. Orang yang tak mampu tak apa. Korban ni ibadat apa tu? Ibadat harta. Ibadat ni ada 2 jenis. Ibadat harta, ibadat badan. Ibadat harta, korban. Zakat. Haji. Haji ada 2. Ibadat badan dan harta. Kan? Hibah. Itu ibadat harta. Ibadat badan, semayang. Baca Quran. Ambil air semayang. Mandi junub, mandi wajib. Itu ibadat badan. Tak payah pakai harta. Jadi ibadat harta, tuan-tuan semua, dia syarat dia mampu. Siapa tak mampu? Tak. Zakat. Zakat syarat dia ada nisab. Tuan-tuan marah orang jiran sebelah. Tak pernah bayar zakat. Kan? Tak boleh marah. Mungkin dalam bank dia ada RM10 ya. Walaupun rumah dia besar, tapi rumah itu peninggalan ayah dia dulu. Dalam bank dia ada RM10. Zakat apa nak kena bayar? Rumah tak ada zakat. Rumah bukan harta zakat. Zakat ni ada 8 jenis je. Emas, perak, galian, tanaman, anggur kering, kurma kering. Ada 8 semua kan. Rumah tak kena zakat tu semua. Tu rumah besar pun tak kena zakat. Tanah pun, kalau ada beratus ekar pun tak kena zakat. Kan? Jadi tuan-tuan ada benda-benda yang kena zakat, ada benda tak kena. Balik pada sini ya. Panjang keluar tajuk. Jadi nak sebutnya korban tu sunat muakkad. Sebab Nabi buat tiap selalu. Di sembahyang rawatib pun ada yang sunat muakkad, ada yang sunat tidak muakkad. Okey, baik. Seterusnya. 71 minit. Okey, baik. Thummal julusu jaizun fin nafli summal julusu jaizun fin nafli li ghairi uzrin wa huwa nisful fadli. Bismillah. Thummal julusu jaizun fin nafli li ghairi uzrin wa huwa nisful fadli. Kemudian duduk adalah diharuskan dalam solat sunat walaupun tanpa keuzuran, akan tetapi fadilatnya adalah separuh daripada fadilat solat berdiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita akan belajar nanti rukun sembahyang. Tak masuk lagi rukun sembahyang ni. Nanti kita akan belajar rukun sembahyang. Salah satu daripada rukun sembahyang ialah berdiri, tetapi bagi orang yang solat fardu. Berdiri bagi orang yang mampu pada solat fardu.
Dengan makna berdiri ini syarat pada dua keadaan. Pertama, sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak wajib berdiri. Yang kedua, bagi orang yang mampu. Orang yang tak mampu, tak wajib berdiri. Jadi berdiri, rukun berdiri itu dua syarat. Pada sembahyang fardu, bagi orang yang mampu. Sembahyang sunat, tak wajib berdiri. Yang kedua, bagi orang yang mampu. Tak mampu, walaupun sembahyang fardu, tak wajib berdiri. Tak mampu ni, tuan-tuan semua sebelum saya hurai ni, tak mampu ni ialah kita tak mampu dengan diri kita dan juga dengan bantuan. Dua-dua tak mampu. Baru tak wajib. Tuan-tuan semua, tuan-tuan tengok. Ini saya nak bagi tahu betul-betul lah ni. Kena faham betul-betul. Siapa yang tak mampu dengan diri sendiri dan dengan bantuan. Okey? Barulah tak wajib berdiri. Sama macam haji. Tak mampu dengan diri sendiri, tak mampu dengan orang lain, baru tak wajib haji. Tak mampu diri sendiri dia tak boleh pergi. Dan tak mampu dengan orang lain. Diri dia lumpuh, dia tak boleh pergi. Tapi duit ada dalam bank. Dia kena buat badal haji. Walaupun dia tengah hidup lagi. Itu istita'ah bil ghair dia panggil. Sekarang ni kita tak mampu dengan diri kita. Kita tak mampu. Tapi kita mampu dengan bantuan yang lain. Maka wajib berdiri. Misalnya tuan-tuan semua, tuan-tuan tak boleh berdiri macam ni, sembahyang fardu. Tak boleh. Sembahyang fardu, tuan-tuan tak boleh berdiri gini. Goyang. Tak boleh. Tapi kalau tuan-tuan duduk kat tiang boleh. Macam mana tuan-tuan semua? Tuan-tuan masuk dalam kategori mampu ke tak mampu? Masuk mampu. Mampu dengan yang lain, dengan tiang. Okey. Bila tuan-tuan turun ke bawah. Tuan-tuan turun ke bawah. Sembahyang sujud apa semua? Bila dah sujud, nak bangun tak boleh. Tak larat. Badan berat ke apa, tangan tak kuat. Ataupun tak kisahlah, tak boleh bangun. Tapi ada tiang kat depan. Wajib tak bangun tu? Mampu ke tak mampu tu? Mampu dengan apa? Dengan benda lain. Masih kena berdiri. Lepas tu saya tengok tuan-tuan semua, banyak masalah orang sembahyang yang tak mampu ni. Bila kita tanya, dia kata, saya kalau turun tak boleh bangun, Ustaz. Saya kalau turun tak boleh bangun. Baik, awak sembahyang kat mana? Sembahyang kat masjid. Okey, kalau sembahyang kat masjid, rakaat pertama kena sembahyang biasa dulu. Rakaat pertama sembahyang biasa dulu. Lepas tu, bila dah turun, tak boleh bangun, masuk dia tak mampu. Situ tak boleh bangun lah, start situ. Sebab syarat berdiri tadi untuk orang yang mampu. Sembahyang fardu dan mampu. Rakaat pertama dia mampu. Rakaat kedua, dia dah tak mampu. Tak mampu, tak wajib lah berdiri. Jadi dia sembahyang di bawah. Rukuk di bawah, sujud di bawah. Dia tak boleh duduk atas kursi. Dia tak boleh duduk atas kursi. Sebab kalau dia atas kursi, rakaat pertama dia tak sujud. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Bila sujud, dia duduk atas kursi. Ini bukan sujud ni, dia panggil isyarat sujud. Dia boleh turun. Turun dulu. Cuma bila dia turun tak boleh naik, dia kata. Tak boleh naik, tak apalah. Nanti tak boleh naik itulah baru dimaafkan. Sekarang ni kan boleh sujud lagi, sujud dulu. Bila dah tak boleh tu, baru dia masuk dalam kategori tak mampu. Tapi bukan semua orang sembahyang atas kursi macam tu. Ini hak jenis turun tak boleh bangun. Dia tak boleh atas kursi, dia kena bawah. Sebab apa? Sebab kalau dia sembahyang atas kursi, dia tak sujud. Pada rakaat pertama tu dia boleh sujud. Dia masih mampu sujud lagi. Kan? 2 kali.
Bila dia masuk rakaat kedua, dia tak boleh bangun. Dia sembahyang di masjid, tiang tak ada. Nak berpapah dengan orang sebelah, dia lempang ke orang sebelahnya. Bermakna dia sembahyang di bawah. Sebab dia tak mampu. Boleh jelas tuan-tuan semua. Bila dia tak mampu tu? Bila dia dah nak masuk rakaat kedua. Kalau dia sembahyang di rumah, kalau ada tiang, ada bantuan, ulama kata wajib kena cari tiang dan bantuan tu. Boleh? Di mana kalau rumah kita boleh carilah tempat-tempat yang boleh kita berpaut ke apa ke. Kita boleh berpaut bangun. Cuma kalau nak bangun sendiri tak boleh. Berpaut boleh. Masih wajib. Untuk sembahyang fardu 5 waktu. Kenapa tuan-tuan semua? Sebab sembahyang fardu ini, berdiri ni, rukun. Rukun kita tak boleh buang puk gitu je. Bila kita buang gitu saja, dia tak sah. Ibarat macam rukun haji ya tuan-tuan semua. Kan? Rukun sembahyang ni kita macam buat hari-hari, okey aku. Cuba tuan-tuan ambil satu rukun haji. Apa rukun haji? Tawaf. Tuan-tuan tak tawaf. Sah dah haji tuan-tuan semua. Tuan-tuan balik tak tawaf. Balik Malaysia tak tawaf. Atau hal lebih berat lagi. Balik Malaysia tak wukuf. Tak masuk wukuf. Langsung tak masuk wukuf. Yalah orang panggil lah Tuan Haji sebab tuan-tuan pergi ke Mekah. Tuan Haji. Kita tahu lah. Haji macam mana? Aku ni tak wukuf. Betul tak? Jadi rukun dia tak boleh buang gitu. Bila kita boleh buang tu maksudnya kita boleh tinggalkan yang asli, yang asal. Sujud asal ke lantai, rukun okey lah kan. Sujud ke lantai. Bila kita boleh buang yang tu? Bila kita tak mampu disebabkan sakit. Contoh sakit macam mana? Ulama kata sakit dia ada ciri dia. Bukan sekadar sakit je boleh apa? Ciri dia sakit yang menghilangkan khusyuk. Mana kalau kita berdiri hilang khusyuk. Contoh apa? Contoh kita ni mabuk laut. Duduk kat tengah laut kan. Diri. Muntah. Dan muntah khusyuk kau tuan-tuan semua. Mana dah ada khusyuk lagi kalau dah muntah. Itu boleh duduk. Apa? Sakit yang menghilangkan khusyuk. Itu dia punya Arab panggil dhabit. Melayu panggil ciri ataupun kriteria. Kriteria kan? Kafeteria kedai makan. Kan? Kriteria kan? Ciri-ciri. Jadi untuk sembahyang sunat, itu sembahyang fardu nanti akan dibahaskan nanti insya-Allah dalam dalam matan 264 nanti. Sesiapa yang khusyuknya hilang apabila dia berdiri, maka dia boleh bersolat sambil duduk. Tu nanti dalam 2, 3, 4 kali kuliah lagi lah jumpalah. Matan 264. Tu. Dia punya kriteria dia ataupun ciri sakit tu, sesiapa yang khusyuknya hilang apabila dia berdiri, maka dia boleh bersolat sambil duduk. Khusyuk hilang baru boleh. Bukan baru sakit naik bisu duduk dah tak boleh. Sakit naik bisu hilang khusyuk lah. Gaut. Boleh hilang khusyuk ke? Hilang kot lah. Kalau sakit sangat tu. Tuan-tuan lah boleh cek diri tuan-tuan semua. Tuan-tuan tak tanya, saya ni hilang khusyuk Ustaz. Mana saya tahu? Tuan-tuan lah yang saya hanya boleh bagi ciri. Kita ukur tu, tuan-tuan lah yang ukur. Itu kita dengan Allah Ta'ala. Itu ibadat ni dia konsep kita dengan Allah Ta'ala. Baik, 5 minit lagi saya berhenti ya, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi sembahyang sunat dalam keadaan duduk boleh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'iman fahuwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'idi. Hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa sembahyang yakni sembahyang sunat dalam keadaan berdiri,
maka itulah yang lebih afdal. Lebih afdal makna pahala paling banyak. Wa man shalla qa'idan, barang siapa sembahyang, yakni sembahyang sunat dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka dia akan dapat pahala separuh orang sembahyang berdiri. Kan? Tuan-tuan sembahyang sunat diri. Kawan sebelah dia boleh berdiri tapi dia nak sembahyang duduk. Duduk tak kisahlah. Duduk kat lantai pun panggil duduk. Duduk atas kursi pun panggil duduk. Cuma kalau kita duduk atas kursi, kena turun sujud kat bawah lah. Sujud dengan sempurna. Rukuk tak apa. Sujud kena turun kat bawah. Tak boleh sujud atas kursi. Sebab kita mampu sujud. Cuma kita semayang tu tadi, semayang nak duduk. Dapat pahala separuh. Dapat pahala berapa tuan-tuan semua? Separuh. Jadi duduk bersila. Atau duduk iftirash lah. Allahu Akbar. Kita boleh berdiri. Separuh pahala. Semayang terawih boleh tuan-tuan semua? Tuan semayang terawih kan? Semayang duduk. Dah tak larak dah. Buat 20 kan? Duduk. Tak ada masalah. Larat pun boleh. Larat. Kita larat tapi nak semayang duduk. Pakat semayang duduk lah kau. Tinggal imam seorang berdiri. Boleh. Cuma kalau jais datang siasat, saya tak tahu. Tuan-tuan tanggungjawab sendiri. Jadi tuan-tuan semua, dari segi hukum. Boleh. Kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan duduk kat rumah kan? Tuan-tuan sambil tak ada buat kerja apa tu, duduk, semayang. Semayang duduk, boleh. Kemudian kata Nabi lagi, wa man shalla na'iman, siapa na'iman, siapa yang semayang dalam keadaan na'im, tidur, maksud tidur tu mengiring. Falahu nisfu ajril qa'id, maka dia dapat pahala separuh daripada orang yang semayang duduk. Semayang mengiring pun boleh. Mana semayang sunat 3 keadaan. Diri boleh, duduk boleh, mengiring pun boleh. 3 je. Terlentang tak boleh. Mengiring Mengiring macam mana? Mengiring rusuk kanan atau rusuk kiri. Macam dalam kubur. Rusuk kanan lebih afdal. Jadi tuan-tuan malam-malam kan? Duk mengiring. Elok duk posisi menghadap kiblat tu. Takbir. Allah. Sambil mengiring. Boleh. Tapi untuk sujud dan untuk rukuk, dia kena duduk. Bila nak rukuk, bangun, duduk, rukuk dalam keadaan duduk, dan juga sujud macam biasa. Lepas tu, lepas sujud tadi, boom, sambung balik mengiring. Rakaat kedua. Relax semayang. Relax sangat. Tapi tak digalakkan lah walaupun boleh. Takut tak ada habis satu rakaat, tidur. Masuk raib lah tu. Tapi boleh kan? Boleh. Nabi, ni hadis riwayat Imam Bukhari. Man shalla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa semayang berdiri, maka itulah lebih afdal. Mana semayang sunat lah. Wa man shalla qa'idan, barang siapa sembahyang duduk, falahu nisfu ajril qa'im. Maka bagi dia pahala separuh semayang berdiri. Wa man shalla na'iman ay muttaji'an, siapa semayang dalam keadaan mengiring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia akan dapat pahala separuh semayang duduk. Maknanya suku lah kot, suku daripada semayang berdiri. Kan? Semayang duduk separuh daripada semayang berdiri. Semayang mengiring separuh daripada semayang duduk. Mana suku daripada semayang berdiri. Sikit lah pahala. Manakala 100, 25%. Kan? Sikit pahala. Tapi tak apalah. Daripada sikit, boleh juga pahala. Daripada duduk mengiring saja-saja tu, boleh semayang. Jadi tuan-tuan semua, sebenarnya semayang sunat ni, banyak boleh buat. Terutama sekali tuan-tuan semua, bila kita nak baca Quran. Tuan-tuan tahu, baca Quran yang paling afdal ialah baca Quran dalam semayang. Sama sekali pula di bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan duduk elok-elok.
Kita duduk iftirash, tak Quran kat depan. Kita tak hafal Quran, buah tarihal kayu tu. Kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Baca Quran. Baca sambil semayang. Tangan letak kat sini pun tak apa, letak bawah pun tak apa. Sunat je ni. Lenguh tak kat bawah. Baca boleh 2 muka surat. Rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud ke bawah. Tolak sikitlah rihal tu kan. Sujud. Habis, bangun 2 sujud. Baca Fatihah. Lepas Fatihah, baca sambung. Rukuk, sujud, bagi salam. Sambung lagi. Allah. Baca Quran yang paling afdal, baca Quran dalam semayang. Itu orang tanya, kalau orang tanya, baca Quran bila paling afdal? Dalam semayang. Lepas tu Sayyidina Uthman, dia baca Quran tiap-tiap malam dalam semayang. Dia semayang 1 rakaat. Allahu Akbar. Dia pun baca Fatihah, baca Alif Lam Mim Baqarah sampai surah An-Nas. Baru rukuk. Macam mana? Itu Sayyidina Uthman. Kuat buat amal tuan-tuan semua. Bukan sekadar sahabat Nabi, bukan sekadar alim, bukan sekadar berjuang, berjihad dengan Nabi. Amal pun kuat. Itu mana boleh tak boleh nak lawan para sahabat ni. Jadi insyaAllah sama-sama kita praktikkan. Jadi guru saya gitu. Saya tengok dia. Dia suka baca Quran dalam semayang. Macam-macam orang Qiyamul Lail ni tuan-tuan semua. Ada orang bangun Qiyamul Lail, dia banyakkan rakaat. Dia baca kuliah qul huwallah je, tapi dia semayang 20, 30 rakaat campur dengan witir apa semua. Banyak rakaat dia. Tapi dia baca kuliah qul huwallah, kuliah qul huwallah, kuliah qul huwallah. Dia memperbanyakkan rakaat. Ada juga jenis gitu. Ada juga jenis rakaat sikit, tapi baca Quran. Ikut masing-masing lah tuan-tuan semua. Dan mengiring atas rusuk yang kanan lebih afdal daripada rusuk kiri. Tetapi wajib baginya ketika dia nak rukuk dan sujud untuk dia duduk. Kerana bila dia nak rukuk, dia sujud, dia kena bangun duduk. Daripada mengiring tadi, bangun duduk, rukuk daripada duduk, sujud daripada duduk. Okey. Dan pahala dapat separuh tu kalau dia mampu berdiri. Kalau dia memang tak mampu berdiri, sembahyang fardu pun dia tak mampu berdiri, sembahyang sunat dia dapat pahala penuh sebab dia tak mampu berdiri. Yang dapat pahala separuh ni kalau dia duduk, ini kes orang yang mampu berdiri. Wallahu alam tuan-tuan semua. InsyaAllah kuliah bulan depan kita akan masuk rukun-rukun solat. InsyaAllah rukun solat. Ada soalan nak tanya ke? Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.